Izzat akan mengharapkan KO je. Kalau fight mana-mana fight Izzat akan KO kan je. So tak nak ada kontroversi macam sebelum ni lah dekat Indon tu. Okey Izzat, mungkin boleh share sikit apa yang Izzat buat hari ni dekat Genting Highland Arena of Stars. Hai, Assalamualaikum. Hari ini Izzat ada weigh-in dekat Arena All Star. So esok ada fight untuk Mega Fight Night. Okay. Izzat, ni MFN, event combat sport pertama buat dekat Genting Highland. Macam mana Izzat tengok setup, ring semua tadi? Setup okey, macam besar lah. Kalau Izzat tengok ni memang event ni macam agak besar lah. Macam Fury pun besar kan. Event ni pun rasa besar gila lah. Lepas ni first fight kat orang buat kat Genting. So ni pengalaman baru untuk Izzat main dalam sejuk, nampak tinggi. Izzat, kurang 1 bulan dah ada fight lain. Macam mana dari segi persiapannya? Untuk persiapan tu macam Izzat cakap lah, Izzat dah selalu lawan Kalau kena training so boleh lawan berapa kali, nak lawan seminggu. So alhamdulillah persiapan Izzat dah 100% okey. So kita tengok esok je macam mana. Izzat akan bagi the best esok, itu je. Izzat, kalau kita tengok kan, fight lepas kan ada kontroversi sikit kan? Daripada Izzat sendiri, apa harapan Izzat kalau boleh untuk next event yang Izzat join? Mungkin perkara yang sama tidak berulang. Mungkin perkara itu tidak boleh dikawal, tapi daripada Izzat sendiri, apa harapannya sebagai seorang fighter? Apa patut Izzat buat ke apa? Kalau untuk Izzat lepas ni, Izzat akan mengharapkan KO je. Kalau fight mana-mana fight Izzat akan KO kan je. So tak nak ada kontroversi macam sebelum ni lah dekat Indon tu. Adakah lawan yang lepas tu memang susah nak dapat KO ataupun Izzat memang memilih untuk tak KO kan dia? Sebenarnya Izzat betul tak memilih untuk KO kan dia je, sebab lah kita sebab ada event ni, so Izzat macam tak nak sakit lah. Kita macam prepare untuk event MFN. So event tu boleh je nak KO sebenarnya, boleh je. Siapa yang kenal Izzat tahulah Izzat macam mana. Izzat sebagai tuan badan kecewa, tapi dan orang sekeliling Izzat terutamanya si isteri pun nampak kecewa sangat. Nampak ada wujud di mana-mana video yang ada Izzat, the support Izzat, bagi dorongan dekat Izzat. Izzat sebagai suami, macam mana Izzat melihat orang penting dalam hidup Izzat? Backup Izzat seperti itu sekali. Untuk wife Izzat dia tu Izzat, kalau apa-apa jadi kat Izzat, dia nombor satu yang akan kata sabar. Sabar, tak ada rezeki, ada hikmah. So dia banyak tu lah, banyak redakan hati Izzat lah. Itu je, dia memang orang penting Izzat itu. Okay Izzat, last mungkin nak ajak orang ramai datang ke Genting Highland yang mungkin berkesempatan ataupun beli PPV. Kepada sukan sport combat, yang mana tak boleh datang di Genting Island, korang boleh beli pay per view di link MFN. Itu je.